Oi, baik lah. Aku rasa kita dah boleh kot berhenti normalisasikan pizza yang berharga ratus-ratus ringgit ni. Sebab kat sini aku dah jumpa dah pizza Wagyu yang harga dia RM35 je. Kedai dia ni humble je, betul-betul duduk depan Masjid Nurul Yakin dekat area Kundang Rawang. Dekat sini, depan masjid ni ada food court banyak-banyak. Kalau korang pergi yang paling hujung sekali, korang akan jumpa kedai pizza ni. Nama kedai dia betul-betul nama Pizza Wagyu RM35. Aku nampak dekat banner lah. Dekat kedai ni, selain daripada pizza, dia ada jugalah jual pastry. Pastry ni memang nampak premium. Teringin juga aku nak cuba. Cuma aku rasa aku tak boleh nak order sebab aku takut nanti tak habis. Sebab waktu ni, aku order 2 pizza sekaligus untuk aku makan seorang. Satu, aku beli pizza Wagyu. Satu lagi, aku beli pizza pepperoni. Aku ni sebenarnya dah lama nak datang sini. Sebab aku memang penggemar makan pizza metropolitan style yang macam ni. Cuma ada jugalah orang yang panggil pizza ni jenis pizza rotinan sebab roti dia lembut. Tapi untuk tekak aku memang suka pizza yang style macam ni. Pizza Wagyu dia, aku rasa dia pakai Wagyu yang grade rendah kot sebab tak nampak dia punya marbling. Tapi dari segi rasa, memang A+. Cuma daging dia bukan jenis daging Wagyu yang cair kat mulut tu lah. Dia macam daging biasa. Untuk pizza pepperoni pula, aku suka dia punya pizza. Cuma pizza dia ada rasa unik sikit sebab dia ada letak sayur ataupun daun atas ni. Aku pun tak tahu apa nama dia. Okay, kita nak try makan pizza Wagyu Sungai Buloh. Sekejap. Dia punya ni daging ni tak ada lembut. Tapi sedap lah. Start dia orang makan, ni lipat. Lipat je ni. Makan. Sedap. Aku suka lah. Start macam ni. Sedap. Pizza jenis metropolitan. Sedap. Try lagi. Kita try pepperoni je. Aku rasa yang ini baru macam fair sikit kalau kau compare sebab ini pizza yang selalu kau makan. Oi, baik lah. Kita try cara diorang. Dia selalu lipat lah. Macam ni lipat. Kan. Yap. Untuk tempat ni, bagi aku harga dia sangatlah berbaloi. Untuk 2 pizza ni, aku bayar dalam RM55 je untuk satu pizza Wagyu dan satu pizza pepperoni.